Kalau korang masuk rumah orang, lepas tu korang nampak barang penuh satu rumah, jangan cepat sangat nak cakap, dia ni pemalas lah, pengotor ke apa? Ramai orang ingat rumah yang bersepah, rumah yang kotor tu sebab tuan rumah dia pemalas ataupun pengotor. Tapi sebenarnya itu mungkin tanda hoarding disorder. Apa tu hoarding disorder? Hoarding disorder ni sebenarnya masalah kesihatan mental yang serius, tapi ramai orang tak faham. Orang yang ada hoarding ni, dia memang susah nak buang barang. Barang yang dah rosak pun dia sayang nak buang, botol kosong pun dia simpan. Sampai rumah jadi penuh, nak tidur pun tak ada ruang, nak mandi pun susah, jalan pun ngam-ngam je. Tapi ni bukan sebab dia pemalas, bukan sebab dia tak nak kemas. Ini masalah dalaman. Ini penyakit yang perlukan bantuan. Kalau korang ada kenal orang yang macam ni, tolong jangan gelakkan, jangan kutuk, tapi cuba tanya khabar, cuba faham apa masalah diorang. Dan kalau mampu, ulurkanlah bantuan. Orang yang ada hoarding disorder ni, kebanyakannya mereka ada masalah kesihatan mental yang lain juga, macam trauma masa kecil, anxiety ataupun depression. Ada yang pernah hilang orang yang tersayang, pernah rasa ditinggalkan. Kadang bukan diorang nak simpan sangat pun, tapi minda diorang rasa kalau buang barang ni nanti menyesal, nanti rasa bersalah. Sebab tu kita tak boleh main redah je kemas rumah hoarder ni. Kita kena faham dulu emosi dia. Apa yang nampak bersepah tu, mungkin bagi dia itu tempat dia rasa selamat. Kami dekat sini percaya semua orang patut hidup dalam rumah yang bersih dan selamat. Bukan dengan paksaan, tapi dengan izin dan kasih sayang. Sebab setiap rumah yang kami bersihkan ada cerita dan ada harapan baru. Hoarding disorder bukan sekadar rumah penuh barang, tapi jiwa yang perlukan pelukan dan pemulihan. Jangan cepat hukum, cuba faham dulu. Dan kalau mampu, ulurkan tangan.